Pengesan produk halal. Kesedaran terhadap keperluan barangan halal semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat Malaysia. Perkara ini mendorong beberapa tokoh akademik Muslim di Malaysia menghasilkan beberapa alat untuk mengesan status halal sesuatu produk. Antaranya ialah: pertama, pengesahan halal, rekaan Dr. Muhammad Zali Shah Muhammad Husin. Alat tersebut menggunakan perisian dalam telefon pintar. Alat ini akan memaparkan 3 warna berbeza apabila melakukan imbasan pada barkod sijil pengesahan yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia pada setiap bungkusan produk. Kedua, kit mudah alih chip nano DNA. Kit ini ialah rekaan Profesor Uda Hashim yang mengetuai sekumpulan penyelidik daripada Universiti Malaysia Perlis. Pengesan DNA ini menggabungkan asid nukleik untuk menganalisis sampel. Melalui isyarat elektronik dalam chip nano tersebut, pembaca dapat mengesan status halal produk yang dipilih sama ada dalam makanan, kosmetik, ubat-ubatan dan pakaian. Mari kita baca perkataan berikut. Status, barcode, kit, chip nano, DNA, University, asid nukleik, sampel, elektronik, kosmetik,